อ
Ayam kacuk Light Sunset dengan Rhode Island Red. Ada yang jadi macam Rhode Island Red, ada yang leher dia kuning macam ni. Nanti kita selection lah. Selection ambil yang kita rasa cantik, nampak macam kualiti tu elok, kita pilih. Macam sana kita dah selection dah ni. Ni kita dah selection yang ni. Ni kacuk juga ni. Kacuk Light Sunset dengan BPR. Ni kira base yang keempat, layer yang keempat. Ni kita dah selection untuk layer yang keempat. Kita akan tengok dia punya hasil anak dia macam mana kan. Corak bulu dia konsisten ataupun masih lagi cacah merbah. Kalau konsisten kita akan kekalkan. Kalau cacah merbah kita akan selection lagi sekali. Hari ni kita buat aktiviti pindah herban aja ayam. Macam ni. Macam ni Brahma lokal. Kita dah letak semua Brahma lokal je. Ini pun yang ni pun cross yang ni. Cross dia punya bapak dia Rhode Island Red, dia punya ibu dia Light Sunset. Tapi masih lagi banyak corak Light Sunset ni. Banyak corak Rhode Island Red. Yang ada jadi Light Sunset seekor je, kaki dia putih. Yang lain tu semua macam Rhode Island Red je. Ini baru cross yang pertama. Banyak lagi nak kena layer kan ni untuk jadikan dia lagi stabil kan. Corak bulu pun ada yang cair, ada yang gelap. Ni cross Light Sunset, betina, Rhode Island Red jantan. Ini cross yang pertama. Ini bapak ni dia. Bapak Australorp Splash. Bini dia. Ada orang nak sedekahkan bini untuk dia boleh ya? Ada kalau orang nak sedekahkan bini untuk dia boleh kan? Ataupun yang murmur kan? Sebab dia tak ada bini, kita letak dia. Ya, seorang dalam seko. Australorp Splash. Ni cross kita. Bapak cross. Dia punya yang betina belum dapat lagi lah. Belum dapat pemilihan lagi yang terbaik. Ini pun yang cross kita. Yang ni cross yang ke cross Rhode Island Red Light Sunset. Cross yang kedua. Sama yang sana tu pun cross yang kedua. Yang tadi tu cross yang pertama. Ni cross Light Sunset Rhode Island Red yang kedua, layer kedua. Sama yang pun cross. Ini pun cross Light Sunset Rhode Island Red. Rhode Island Red jantan, Light Sunset betina. Ni cross yang kedua. Saya dah ada buat 2 layer cross lah untuk Light Sunset dengan Rhode Island Red ni. Tapi banyak dia corak dia macam banyak Rhode Island Red ni. BPR ni memang BPR lah, bukan cross bertumpang ni lah. Sebab dia kecil kan. Kalau letak dengan sekali dengan campur dengan BPR dewasa dia kena pukul. Nampak seekor tu kan. Itu cross Rhode Island Red dengan Light Sunset. Dia ada yang jadi kuning leher macam tu. Tapi saiz badan macam tak besar lah, kecil kan. Boleh nak, kalau boleh saya nak yang besar badan. Dapat yang betina 2,5 kilo okey lah. Dapat 3 kilo ke atas, okey, saya akan seleksi macam tu.
Ini pun cross Australorp Splash. Dia punya ibu ni tak pasti sebab dalam reban tu ibu banyak. Tahu ibu. Tapi yang pasti bapak dia Australorp Splash, ibu dia cross macam-macam ayam. Ni saja saya nak tengok apa hasil blue kan. Dia jadi blue kan, dia banyak jadi blue. Bapak tu Australorp Splash, ibu dia macam-macam. Putih ada, kuning ada, tapi dia jadi blue banyak anak dia. Ini cross yang pertama lah, layer pertama. Yang blue ni Australorp Splash ni cross yang layer pertama. Layer kedua tunggu yang ni besar lah baru buat layer kedua.
Reban di Besok mengucapkan salam Syawal pada penonton-penonton YouTube Reban di Besut. Reban di Besut juga berhajat untuk melepaskan ayam-ayam yang berada di dalam sangkar ni pada yang mereka yang berhajat lah nak memelihara ayam penelur baka tulen. Hanya mereka yang berada di sekitar Shah Alam, Kelang, Tanjung Malim, Slim River, Sungai dan Besut saja ya. Saya buka tawaran ni kepada mereka yang berada di sekitar kawasan tu lah. Saya nak lepaskan semua sekali. Saya nak clearkan sangkar ni. Promosi Syawal. Ada yang berminat boleh lah hubungi nombor yang saya dah sediakan ni.